Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor dan Yang Amat Mulia Cik, Puan Mahkota Al-Eda Johor berangkat ke Majlis Perkahwinan Arif Aiman Muhammad Hanafi, pemain kelab bola sepak Johor Darul Tazim dan pasangannya, Nurul Aliyah Natasha Madhairul Syahri pada hari ini, 25 Mei 2026. Allah peliharakan Sultan. Keberangkatan baginda berdua menyerikan lagi majlis penuh bermakna ini, sekaligus mencerminkan keprihatinan serta hubungan erat institusi Diraja Johor terhadap keluarga besar Johor Darul Tazim. Suasana majlis berlangsung dengan penuh meriah, harmoni dan diselubungi rasa syukur apabila kedua mempelai diraikan bersama ahli keluarga, sahabat handai serta para jemputan yang hadir. Arif Aiman yang dikenali sebagai antara tonggak penting Harimau Selatan bukan sahaja cemerlang di atas padang, malah kini melangkah ke fasa baharu dalam kehidupan peribadi beliau bersama insan tercinta. Kehadiran DYAM Tunku Mahkota Ismail dan Cik, Puan Mahkota Al-Eda turut mencerminkan nilai kekeluargaan yang sentiasa diterapkan dalam keluarga JDT. Semoga ikatan suci yang dibina ini dikurniakan keberkatan, kebahagiaan dan berkekalan hingga ke akhir hayat. Warga Johor dan penyokong Johor Darul Tazim turut menzahirkan ucapan tahniah buat pasangan mempelai serta mendoakan agar rumah tangga yang dibina sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah peliharakan Sultan.